Tengok record Okay. Hai, hari ni kita angkat PBKL dengan Isha. Okay, kita nak main satu game. Saya akan teka course apa yang awak ambil kat universiti. Awak rasa course awak tu susah tak untuk teka? Tak susah sangat, tapi kalau orang tahu, masih sekarang orang tahu je kot. Kalau saya dulu tak kenal sangat. Boleh bagi satu clue tak? Kalau saya mostly, kalau cakap macam ni terus dapat tahu ni. Ya. Berkaitan dengan autism. Oh. Pendidikan kanak-kanak ke? Tak. Tak. Ada clue lain tak? Dulu lain, Psikologi ke? psikologi pun tak. Psikologi pun tak. Lagi clue. Apa cuba kita? Sign language? Sign language. Apa Braille. Kita orang dalam bidang pendidikan. Dalam bidang Tapi pendidikan juga. ada pendidikan apa? Alamak, saya tak tahu. Itulah ramai tak tahu, tapi senang je. Bagi ke? Okay, saya tak tahu. Saya tak ada nak teka. Okay. Boleh bagi kat kamera, boleh cakap course awak apa. Boleh bagi tahu universiti mana ke? Boleh. Saya Nisha dari Fakulti Pendidikan UKM, mengambil bidang pendidikan khas. And then Brenda nak promote sikit tak? Kita ada program nanti 4 hari bulan 6 yang nama program tu InSTEM, Inclusive STEM, yang berkaitan dengan apa tu STEM? Kita punya tajuk program STEM untuk semua. Dia more tu apa benda sains punya lah, inovasi macam tu. 4 hari bulan 6 ni. Okay, ada ke sebab ambil course ni? Sebab kalau ikutkan dalam bidang ni tak ramai lagi cikgu-cikgu. Kita orang memerlukan ramai cikgu pendidikan khas sebenarnya. Sebab sekarang semakin bertambah tahun, semakin ramai sebenarnya student budak-budak yang ada autism, ada sindrom Down. So lebih banyaklah tenaga pengajar yang diperlukan. So kita orang ambil bidang ni pun mesti disebabkan itulah. Terima kasih sebab jawab soalan kita orang. Kita ada sagu hati sikit. Okay. Ting ting ting. Masuk duit. RM10. Okay, terima kasih. Thank you.